Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA, dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course, korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat bertemu lagi Subhanallah Suami Channel. Apa cerita ni bosku, kalah ni. Aduh, biasa duduk seri je, ni kalah pula. Kalah, kena 2-0, lepas tu kalah. Liverpool sekarang bukan Liverpool dulu lah. Okay. Aku ingat season lepas Liverpool banyak skor dalam minit, tapi season ni pun dalam minit juga. Awal-awal season, masa 5 match yang menang straight tu, semua go-go ni lambat. Lepas tu kena, asyik kena saja sekarang ni. 90 kalau tambah sudah. Tambah 7 minit ke, tambah 5 minit ke, kena Liverpool. Semalam memanglah kena. Dan aku tengok semalam Salah pun macam biasa je. Lepas tu aku duk baca juga, Salah sejak datang 13 unbeaten run tu, Salah masuk terus kalah. Tapi kalau kau tengok, nak salahkan Salah pun ialah Van Dijk salah 2-2 gol. Mula-mula tu gol yang pertama tu dia tak clear, dia macam lebih kurang. Lepas tu dapatkan member tu pun pas kat member dia, si Evan Nilsson skor. Lepas tu gol yang kedua tu dia juga, yang kedua tu yang bola atas, lepas tu dapat ke striker dia tu, lepas tu shoot. Si nama apa tu, Jimenez apa nama, yang dia duduk lawan dengan si Kekes tu, kena 2-0. Aku duk fikir 2-0 ni payah lah. Mungkin adalah comeback, tapi paling pun seri lah. Lepas tu tengok Van Dijk score tu, at least dia macam dia bayar lah apa yang dia buat tu. Itu je. 2-1. Lepas tu sepatutnya bila Sobo skor tu, masa tu sepatutnya dah boleh cool down lah. Tapi macam tu juga, kena go through ball. Liverpool sekarang banyak kena set piece banyak kena bola. Okay, macam terus ni bukannya set piece, tapi bola dari mana out of play. Lepas tu terus sampai ke gol, kena bola duk macam tu lah, kelam kabut. Nama pula dia apa, Adli nama macam Melayu nama. Skor kelam kabut, minit ke tambah 4, minit ke-4 skor terbaik. Lepas tu start sekejap habis kalah Liverpool yang ke-7 season ni. Dia lah frust lah kan. Cumanya kita kena tengok lah, ada orang tunjuk juga statistik tanpa Gakpo dengan ada Gakpo. Yang tanpa Gakpo tu menang pada teruk pun seri macam tu. Gakpo ada kalah. Aduh. Tapi aku tengok tu lah, defend tak ni sangat lah semalam. Sebab ialah Gomez nak harap ke Gomez pun payah juga sebenarnya. Lepas tu masuk si Endo. Endo tu adalah function dia sebenarnya, tapi ketika pergi sub, orang tengah perform tu bro, ketika ni tengah perform, tengah scoring, boleh pula pergi sub apa semua. Ada plan lain ke apa ke, nak cakap plan apa pun, kau dah lah duduk nombor apa sekarang, nombor 4. Kalau kau tengah leading ke lain lah, tengah topping the league ke, duduk plan macam tu tak apa. Ni dah lah nombor 4 ni target kita nak menang sebenarnya, nak menang setiap game. Kalau boleh daki tu sejauh mungkin lah, itu je. Tapi gayanya macam depan gol. Salah pula depan gol tu ada je, tapi Salah ni dah tak ni tajam dah, jadi sepak pun slow. Dia jadi macam tu. Tapi tengok dia bersungguh main tu macam biasalah, tapi macam dia tak apa ni sangat function. Okay, dia tak function mana. Payah macam tu. Kita nak harap lagi ke slot ni. Fan Liverpool lah, korang nak harap lagi ke slot, ke nak bagi chance lagi, ke trust the process macam Arteta tu.
Tapi Klopp dulu pun bukannya cemerlang pun kan. Masuk-masuk dapat player yang biasa-biasa apa semua, lepas tu develop. Barulah nampak kan macam mana, sebab slow-slow dapat money kan, apa semua kan. Lepas tu bila beli player tu, beli Alisson. Jadi kita pun tahulah Van Dijk apa semua. Masa tu tengah okey semua. Tapi sekarang ni asyik kalah. Season ni orang pengulas cakap dramatik lah sebenarnya. Jatuh tu dramatik. Bila kita baca slot ambil player Klopp, sebab tu menang. Tapi kalau kau tidak power, kau tak boleh juara liga sebenarnya, walaupun kau ambil daripada tim Klopp pun. Kalau kau tim Klopp, tidak semestinya kau Granit Champ, tak. Kau kena power juga. Jadi slot ni okey je sebenarnya. Tapi bila dah Diaz apa tak ada kan, Jota pun tak ada dah. Jadi benda tu lagi dah. Masuk player baru, okey je sebenarnya. Worst apa semua tu. Tapi mana kau buntu bahagian apa sebenarnya? Bahagian finishing ya. Tak ada player tengah yang betul-betul power yang boleh supply bola. Trend tak ada, habis. Jadi punca-punca tu. Dia sebenarnya penting orang yang playmaking ni penting sebenarnya. Tu yang membuatkan tim tu jadi biasa-biasa je. Kalah dengan Bournemouth kali yang ketiga Bournemouth kalah kali Liverpool dalam history kelab dia tu. Kali yang ketiga. Season ni memang di Anfield menang 4-2. Lepas tu lawan di Bournemouth. Kalau macam ni nak lawan tim-tim lain, dia maintain je main macam tu. Tapi Liverpool ni itulah CL, okey pula CL. Kadang tu lah, aku tak tahu slot ni aku minat ke tak sebenarnya. Aku sendiri pun aku tak sure. Tapi sedih lah juga sebenarnya. Sedih bila kelab aku tak kisah yang orang throw tu. Cuma yang aku kisah ialah kita nak tengok tim tu main macam dulu. Main macam dulu. Okay. So aku rasa tak ada apa aku nak share. Tak tahu nak cakap lebih-lebih pun. Kalah macam tu. Kalah. Okay lah. Siapa yang bertengok macam ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Kita betul lagi pada betul lain. Jangan sama Ustaz di Sofahmi. Okay.